So hari ni nampak tak? Nampak tak kereta tak ada kapet. So aku dengar-dengar dekat Extreme Performance ni diorang ada buat custom kapet. Jom kita tengok. Betul tak boleh custom? Sekejap belakang. Ini tak boleh, ini memang tak boleh gerak kan? Boleh. Tapi dia tak boleh turun lah seatnya, seat bucket kan. Faham? Tapi boleh gerak sikit. Boleh. Nak ke depan ke belakang? Ke depan sikit kan? Alright. Untuk pengetahuan korang sekarang, barang-barang FC3S macam kapet, macam seat, macam apa memang gagal lah. Melainkan kita ada kawan dekat Jepun boleh tolong carikan dan bawa masuk kat Malaysia. So aku punya solution ialah aku suruh diorang custom bit. Okey, diorang sebenarnya ada ukuran untuk setiap kereta korang, jangan risau. Kereta lama, kereta baru kan, semua ada kan? Betul. So dia dah ada template. Penat je kita nak ngukur tadi. Bukunya dah ada. So sekarang kita terus ke proses designing Betul. Design. Lepas tu nanti kita tunggu. Siap. Lepas ukur, dia main lukis-lukis pula. Macam buat baju raya. So kat sini dia ada macam-macam pilihan warna. Mengikut kau boleh gayakan lah. Macam aku kereta kali kuning. Lepas tu ada biru-biru sikit. Aku ingat nak buat hitam biru atau hitam kuning. So ni kain yang tepi tu, lining dia kau boleh pilih juga. Best way.